Kali ni aku nak share dengan korang urban legend Thai yang kedua yang dikenali sebagai Krasa. Dalam bahasa Thai disebut Krasa. Tetapi sebenarnya makhluk ini adalah makhluk yang sama dan juga dikenali sebagai penanggal dalam bahasa Melayu standard. Dan mungkin di bahagian Sabah ataupun Sarawak dikenali sebagai balan-balan. Dan setengah tempat di Indonesia mungkin dipanggil kuyang dan di Filipina dikenali sebagai manananggal. Sebenarnya Krasa bukanlah hantu, tetapi dia adalah manusia. Dia adalah perempuan yang mengamalkan ilmu yang salah untuk kelihatan awet muda. Dan yang paling penting, pada waktu siang, dia hanya nampak seperti perempuan-perempuan biasa, mungkin seperti saya dan juga orang yang lain. Tetapi sampailah pada waktu malam, semuanya akan berubah. Pada tempoh-tempoh tertentu ataupun di saat Krasa mengetahui terdapatnya kelahiran dalam sebuah kampung, kepala dan badannya akan terpisah. Seperti urban legend yang lain yang juga dikenali sebagai penanggal, Krasa juga takut dengan benda-benda yang tajam seperti daun semambu ataupun apa-apa saja yang tajam. Sebab itulah ada setengah tempat di Thailand, jika rumah itu dikatakan ingin menyambut kelahiran, selalunya rumah-rumah ataupun tingkap-tingkap akan diletakkan kulit durian untuk mengelakkan diserang oleh Krasa. Jadi, jika pada waktu malam tiba-tiba kau terdengar bunyi seperti itu apa yang di-share oleh kawan aku lah yang pernah ada pengalaman yang katanya terdengar bunyi suara penanggal. Janganlah sesekali buka pintu. Tetapi ada juga setengah dakwaan yang mengatakan terdapat sedikit perbezaan antara penanggal dan juga Krasa. Dikatakan Krasa khususnya kelihatan bercahaya jika penanggal lebih ganas dari Krasa. Apa pendapat korang? Adakah terdapat perbezaan antara penanggal dan Krasa ataupun sebenarnya mereka adalah sama, cuma berbeza dari segi bahasa? So, silalah komen.